Sebab perjanjian Anwar Trump ni, dia khianat kepada negara, dia gadai kedaulatan negara. Kita serah kedaulatan negara kita kepada US. Jadi kalau UMNO berkobar-kobar kata demi negara, apa yang demi negaranya? Perjanjian yang Anwar buat ini, kau sokong. Malah Pimpinan Agung UMNO kau tak bangkit ke pun, kau tak bahas pun. Tak ada seorang perwakilan bahas pun. Sebab apa guys dia tak bahas? Sebab apa UMNO tak bahas isu perjanjian Anwar Trump ni? Sebab mereka tak tahu. Mereka tak faham. Mereka benak ubi. Yes. Ini yang berlaku. Dan sebab itu hari ini sidang media hari ini memang saya dengar daripada awal ini berkenaan dengan sidang media yang dibuat oleh ahli parlimen Hulu Terengganu yang berhormat Datuk Rasul Wahid dan beberapa orang tadilah antaranya ahli parlimen Greek Wabi Fatul Huze, sahabat Benam Encik Kalam, dan tadi yang tak ada tadi Rompen dan juga Mas Emeriati lah, dan juga YB Pendang Datuk Ahmad Awang Hashim lah. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.